Nasi lemak Samyang Buldak. Ya Allah, tacut. Oh, pedas datang. Sos Buldak packaging baru. Bismillah. Yang ini adalah extremely spicy, original dan carbonara. Kita makan dengan kondok mozzarella. Kita taruh sikit lagi. Bismillah. Favourite aku memang yang ni. Pedas dia sedap. Dia bagi rasa pedas dan savory macam tu. Kita cuba dia punya original. Nasi lemak Samyang Buldak. Ya Allah, tacut. Sambal kita tukarkan kepada sos buldak. Bismillah. Oh, pedas datang. Dia pedas tau, tapi pada masa sama dia rasa nikmat. Kita nak makan lagi dan makan lagi, makan lagi dan makan lagi. Untuk burger kita letak carbonara, okey? Sebab carbonara ni kurang pedas tapi dia creamy. Nah, ini kurang pedas lah. Ini best. Sos buldak ni sebenarnya korang boleh makan dengan pelbagai jenis makanan tau. Ni kita buat separuh, okey? Sama ada ayam, nasi, bihun, nasi lemak, macam-macam lagi. Untuk menambahkan demi rasa pedas dan savory taste. Yang ni warna untuk extreme pedas, original, yang ni carbonara. Nampak tak beza warna dia? Pedas. Kalau korang nak dapatkan pedas, boleh dapatkan dekat aku dah gagal. Boleh dapatkan dekat supermarket. Boleh katakan nombor korang. Pedas, naik. Bye-bye, pedas.
Saja tak nak bagi aku makan. Ini kalau biskut teddy bear tu mahal Biar kau beli satu balang macam ni. Lagi bagus, lagi jimat, lagi murah. Bismillah. Ini makanan susu sumpah sedap. So teddy bear ni dia punya dalam coklat dia macam tu.